Hai semua, hari ini Cikgu Chong akan kongsikan cara untuk semak sama ada kalkulator kita original atau tidak. Jadi untuk model ClassWiz ni, kita hanya perlu pergi ke setup. Selepas tu, anda tekan Shift Option dan dia akan keluar QR code tu. Dan selepas tu, kita hanya perlu gunakan telefon kita untuk scan QR code ni untuk pergi ke satu laman web. Jadi seterusnya kita akan scan dengan telefon kita. Kita pergi ke scan QR code tu. Dan kita akan dibawa ke satu laman web. Laman web ni adalah online menu bagi model calculator ni. Jadi anda boleh nampak cara penggunaannya di atas tu. Kita akan tarik ke bawah sehingga kita nampak ada butang biru check. Jadi kita tarik ke bawah dan kita tekan check tu. Dan di sini kita akan nampak ada dua simbol. Kalau simbol yang lebih besar tu adalah simbol yang warna biru tu, maksudnya ini adalah set yang original. Kalaulah anda punya set keluar simbol yang merah tu dengan tangan tu, itulah tandanya itu bukan original. Dan di sini anda juga boleh daftarlah set anda tu untuk dapatkan premium content giveaway itu. Jadi itu you boleh terka sendiri. Dan kalau anda nak tahu tentang lebih banyak cara untuk semak sama ada kalkulator anda original tidak, anda boleh pergi ke laman web ini. Jadi di sini dia ada keluarlah tentang macam mana kita nak beli yang original tu. Jadi di sini atas tu adalah caranya. Lepas tu kita boleh lihat ada cara lain untuk semak, iaitu kita juga boleh scan QR code pada kotak tu. Jadi akan keluar simbol yang sama jugalah. Jadi apa maksud simbol tu? Jadi kalaulah keluar yang warna biru tu, ini adalah set yang original. Kalau keluar yang segitiga ni, ini petandanya maksudnya set anda tu mungkin bukan original. Dan kalau keluar yang tangan ni, ini semestinya tunjukkan ini bukan set yang original. Jadi kenapa pentingnya kita beli original? Sebab supaya fungsi semuanya adalah yang betul lah. Kadang-kadang kalau kita beli yang bukan original tu, butang yang kita tekan tu akan keluar benda yang lain. Jadi kalaulah anda berminat untuk beli set original daripada Shopee, saya akan cadangkan anda beli dengan Casio Official Store. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan link lah untuk set original tu. Jadi begitu saja perkongsian hari ini.